Adam here, one hand man. Ha. Okay, assalamualaikum guys. So, kita macam biasa dalam bilik podcast ni Adam nak buat, kan ada pernah beritahu korang mini podcast. So, inilah kali pertama bukan new gen, budak sementara masuk dalam konten Adam. Dan kita nak tahu kisah-kisah percintaan dia orang. Adam kan busy body nak tahu kan. So, kalau korang nak dengar, let's go. Untuk orang yang pertama, let's go. Dah baca file tu. Sekali lagi. Baca file tu. Dah, kita sekali satu. Foto betul. Foto betul. Bodoh. Tak. Betul, yakin dia? Betul. Okay. So, ini adalah first time di antara Melo dengan Aina masuk ke konten Adam ya. Okay, so Ihin mesti tak? Okay, kalau konten macam ni Ihin selalu masuk konten Adam kan? Ceritakan kelebihan kalau konten macam ni. Konten-konten macam ni bagi Ihin lah, untuk Ihin personal, kita dapat meluah apa yang kita rasa semua terpendam. Curhat. Betul, sekarang kita dah tempat untuk meluah tau. Konten Adam ni dah tempat untuk kita curhat tau. Memang waktu yang tepat. Yeah. Aib semua kat sini terbuka. Dan ni ada satu good news yang nak beritahu dekat Melo lagi. Okay. Dan yang ada bukti benda tu. Nak tahu sekarang ke je? Sekarang. Okay. Ada bukti dalam handphone. Takut ni. Apa? Ihin main handphone ni? Melo, untuk pengetahuan Melo nanti kita hype sikit Melo dilamar oleh Rusa Muzik untuk berduet dengan Iqmal Noor untuk next project lagu. Simpan nama gila benda ni. Ini tadi beritahu kat Melo kan, Hihin. Daus semua dah tahu, diorang dah tahu. Wih. Khas untuk kata Adam je kata. Danger ni, review kat sini. Wih. Rusa tak bagi Okey, kata-kata lah untuk Ihin punya ni. Saya tak ada kata-kata sebenarnya. Saya terkejut dan teruja. Ya Allah, ya Tuhan ku kurang. Aku dah famous. Lepas ni dengar lagu dah kereta, lagu Melo. Okay, so kita straight to the content lah sebab. Okay, konten aku simple je. Konten aku selalu macam ni, buka aircon tak ni? Ada. Sekarang ni kursi ni betul-betul goyang. Kau tengok. Tengok dia bodoh. Tak bodoh, tak patah. Sumpah tak. Aku cakap kena sandar kot. Sebab kau tak sandar. Cuba goyang. Sama je gila. Okay, so konten ni simple je. Semua AIT pernah melalui konten ni. Ya, okay. Dan korang belum, sebab korang sementara kau belum rasa lagi konten ni. Okay. Aku nak dengar kisah percintaan paling teruk yang pernah jadi dalam hidup kau. Percintaan. Kita mulakan dengan Aina. Kau dulu. Apa cara bercinta? Okay, kisah percintaan paling teruk dan bila yang last terjadi Aina? Paling teruk lah mungkin. Melo. Aina silap. Okay, Melo ada contoh, ada 4 acts. Dalam 4 tu siapa paling teruk dan apa dibuat pada Melo dan bila? Kejap nak kena ingat balik. Nampak berapa banyak acts dia ada? Ada konten tu dia cakap ada orang bagi dia bunga lagi. Yang main-main dengan Melo. Ya. Pasal kes yang bagi bunga tu. Kes bagi bunga tu acts Melo ke? Ya. Dia bukanlah acts. Dia lebih kurang macam dia suka aku tapi aku tak suka dia. Macam tu lah. Okay. Jangan simple sangat, ceritalah sikit. Okay yelah. Nak explain dulu. Okay. Pada waktu itu pada waktu itu Hari Guru. Okay, Hari Guru tau. Hari Guru? Kita sama-sama sekolah kan. Saya faham lelaki tak mampu nak bagi bunga. Tahun bila ni? Tapi dia cerita monyet lah korang. Waktu saya sekolah rendah. Tak logik lah. Sebab sejujurnya saya tak pernah bercinta. Saya pernah suka someone je, tapi tak pernah bercinta. Okay, cerita pasal tapi yang bagi bunga ni kira macam budak paling Okay, cerita dia macam ni. Waktu saya sekolah rendah tu, saya macam taklah minat sangat dengan Mamat ni pun. Tapi dia antara orang yang paling handsome dalam kelas lah. Dia paling handsome dalam kelas. Tapi saya tak Macam Adam tak? sama sebiji macam Adam. Sama sebiji macam Adam. Handsome gila. Lepas tu thank you Adam. Lepas tu kawan-kawan dia suka macam cakap, dia suka kau, dia suka kau. Saya macam, apa benda ni? Kita macam perempuan kena flip hair lah time tu kan. Macam, siapa pula ni nak suka-suka aku? Gitu. Lepas tu, lama kemudian, waktu Hari Guru, dia bagi bunga kat aku, Dam. Tapi dia bukan bagi macam tu tau. Dia bukan bagi macam tu. Yes, Hari Guru. Sebab Hari Guru je ada bunga RM2 tu. Guru ke sekarang ni?
bukan guru tapi itu adalah effort dia nak bagi bunga. Mana lagi nak dapat bunga kat luar? Punya kisah percintaan apa Sekejap. Ambil dah. Takkan tak ada. Yang paling latest. Tak, sebab aku jenis setia. Lepas tu kau ditinggalkan dia, itu sakit tu. Aku dah tahu sakit dia. Okay. Ini sekejap sabar. Ni cerita benar tau. Okey, cerita benar. Aku suka cerita benar. Ini cerita rekaan semata-mata, okay guys. Mana satu ni? Korang beritahu cerita benar. Dia orang ingat cerita tipu. Sebab aku tak nak orang tu tengok video ni. Dia tak tengoknya. Tiba-tiba masuk Ailul. Ramai je record. Ini cerita benar yang sakit lah sebenarnya. Nak kata baru tak baru, nak kata lama tak lama. Umur berapa masa tu? Sekolah menengah. Kenapa cerita kau banyak semua sekolah menengah? Sebab bila aku masuk uni, aku dah setia pada yang satu. Yang setia tu lepas tu kau kena tinggal ke? Dah yang setia Belum. Biarlah dia Mestilah setia ada. tahu. Tak ada. Dia 2 kali je cerita. Ni yang pertama ni Waktu tanya. tadika, yang pertama waktu paling tadika sakit. dan waktu sekolah menengah. Okey. Okey, yang paling sakit lah. Yang paling sakit waktu ni sekolah menengah tapi dah hujung-hujung. Macam tu lah. Okey. Yang ini saya bercinta dengan dia. Okay, bahagialah mula-mula biasa bahagia kan. Mak saya pun kenal dia. Wih, takutlah cerita ni cerita benar lah. Aku gigil lah. Tak apa, tak perlu mention. Tak perlu mention siapa-siapa. Okay, kalau dia perasan seperti dia lah. Tadi kau dah takut. Lepas tu dia masuk kata kau lah. Dia empuk ukulele atas muka kau lagi. Okay. Aku nak main ukulele sekarang boleh ke? Tak payah. Tak payah. Macam mana tadi? Tak boleh tunjuk lagu. Okay. Kita orang bercinta biasa je. Lepas tu kat mana mula kesakitan dia tu bila okay. How long your relationship was? Masa tu dalam 8 bulan, 9 bulan gitu. Baru lagi lah. Mantah lagi lah. Lama juga tu. Lama juga tu belum. Kau sebulan pun macam tak pernah. Aku dengan yang tu seminggu. Dia bunga kertas tu ke? Aduh, boring. Okay. 8-9 bulan, okay? Lepas tu adalah kita orang kan couple, tapi kita orang dalam satu friend group yang sama. Faham tak? Okay. Okay, lepas tu aku perempuan, dia kalau rasa ingin tahu, dia boleh dapat. Yes. Aku korek-korek aku dapat masuk Instagram dia. Okay, aku Macam mana kau boleh terasa untuk korek ke Instagram? Kita bila dah terlampau kenal, kita boleh teka password dia apa. Mana tu password dia 0000? Betul lah kiranya password dia. Aku teka masa tu. Kenapa kau buka IG dia? Pernah terjadi something ke? Sebab cerita ni aku tak nak bagi tahulah kat korang. Tapi ada kisah yang membuatkan Aduh, ini tak best ni. okay, fine. Khas untuk YouTube ada. Okay, kita orang adalah macam wakil satu pertandingan ni untuk sekolah. Okay, pertandingan tu je aku tak nak bagi tahu Okay, tak apa. Okay, so bila dekat pertandingan ni, aku macam nampak dia dengan someone ni. So aku macam, diorang ni dah lama kenal ke? Oh. So bila balik tu, Adakah sama tu orang yang kau kenal? kenal dari pertandingan tu je, faham tak? Okay. Dia macam tim lawan gitu. Interesting. Aku lawan apa kan? Taekwondo ke? Okay, lepas tu kat mana tadi? Okay, bila aku dah nampak dia dengan perempuan tu, balik tu aku mulalah malam-malam aku fikir ni, siapa perempuan tu? Kenapa dia jumpa dengan perempuan tu? Aku cari, aku jumpa password IG dia. So aku log in. Wow, mana kau tahu email dia ah? Aku tahu semua benda. Kau tak pandai buat kerja, Mat. Nama ex dia masa tadika pun aku tahu. Wow. Belum nama dia. Sebenarnya akulah ex dia. Aku dah agak dah. Okay. Jangan buat bibir macam tu. Aku pula geram. Okay, sambung. Bye. Sambung. Okay. Lepas tu bila aku dah log in IG dia, masa tu kita orang nak kata happy tak happy. Adakah boleh tahu kisah ni? Tidak. Tak tahu. Okay, sonok. Kita orang kawan yang fake. Kita orang tak ada cerita benda-benda Oh, detail. yes, memang. Benda Kalau aku senang kita tak cerita. Oh ya? Ya. Mana saiz semua tak Ada keluar? Okay, sambung. Tolong gemakan part tadi. Zoom sikit. Sikit. Boleh. Okay. Lepas tu bila apa tadi? Okay, nak kata time tu situasi kita orang tak adalah tengah happy, tengah ada gaduh-gaduh gitulah kan. So aku pun bila buka DM, rupanya dia text dengan perempuan tu. Dia cakap dengan perempuan tu something macam perempuan tu cakap, tak apa ke you dah ada girlfriend kan? Dia jawab, tak apa, kita orang dah nak break. Damn. Sampainya hatimu. Okay, lepas tu Kau rasa apa perasaan aku masa tu? Memang rabak. Koyak rabak hancur dunia. Memang rasa macam nak tumbuk. Setakat gaduh, dia boleh claim dah nak Dah break. putus. Macam Benda kau kau nak ni. cakap aku boleh je nak break. Aku tak kisah sangat. Are you guys? Kau hamak sangat tu. Nampak kau macam kau pula yang beria. Are you guys? Sabar, benda dah lepas. Kenapa Dah lah belum, tolong. Dia cantik je ni pun kena tinggal. Yang buruk macam ni Dulu aku buruk sikit. kau cantik je. Alright, okay. Thank you, Okay. Tawi. Are you guys have issue that, on that time? Ha?
Are you guys have issue on that time? Maksudnya selepas kantor tu? Bukan, sebelum tu. Ada isu ke? Isu apa yang Alah, macam gaduh-gaduh biasa macam tu. Gaduh-gaduh macam tak call ke gitu-gitulah. So dah lah tak ada gaduh tu aku macam aku nak cari something. Aku rasa ada Okay, something. mesti ada something ni. So nampaklah DM tu. So malam tu pun aku terus membuat keputusan untuk memutuskan hubungan yang tidak halal itu. Ya, alhamdulillah sedar diri. Kau pun ambil bunga daripada jantan. Dia bagi, bukan aku ambil. Aku rasa terlalu haram bila kau cakap. Aku buat benda haram lah, aku rasa macam tu. Okay. Kita belajar. Lepas tu belajar kayak lepas dah break tu, okay lah kita move on dengan kehidupan masing-masing. Aku masuk uni kan. Masuk uni aku tak bercinta. Ni betul ya, aku tak bercinta masuk uni. Yang sakitnya kalau break macam tu. Sabar dulu. Okay, dah habis. Sebab itu macam aku yang sakitkan dia, aku yang break dengan dia. Lepas tu masa aku masuk uni, aku dijemput lagi untuk bangat. Kau tahu tak, dalam bilik ni jadi gelap sikit. Jadi aku Okay, aku lajukan. Lepas tu bila terjumpa dekat uni tu, aku dijemput masuk competition tu balik. Faham tak? Tapi peringkat uni lah. So aku satu grup lagi dengan dia. Kau main apa ni? Main dam ke apa? Dam ke? Tak boleh bagi tahu lah. Adalah aku macam Okay, bisik aku yang dia tahu. Ha? Bisik aku. Tak apa. Gelap. Okay. Lepas tu aku ni tiba-tiba macam nak maafkan dia pula. Apa kau ni? Apa kau ni? Kau faham tak? Kau tak Kan dah 2-3 tahun. So aku macam manusia boleh berubah. Dia dah berubah ni. Baik ni dia sekarang. Adakah kau masa tu ada perasaan sayang lagi kat dia? Sebenarnya jujurlah dengan aku. Tak. Ada sikit lah. Ada sikit. Itulah. Takkan aku nak get back kalau aku tak ada rasa sayang. Lepas tu get back lah. Ini yang taiknya. Okay, sambung. Lepas dah get back tu kan, kiranya masa get back tu aku balik cuti SEM lah. So bila aku balik uni, aku balik, dia tak reply aku seminggu. Aku call dia tak angkat. Kau dah get back berapa lama? Aku cuti SEM sebulan. So dalam 2-3 minggu macam tu. Faham tak? 2-3 minggu berjumpa. Bila LDR tu, dia ghosting aku. Ni apa? Kereta api lalu ke apa? Lepas tu alright. Lepas tu bila dia ghosting aku tu, tiba-tiba ada perempuan WhatsApp aku. Dia cakap macam ni, "Woi, perampas." Weh, apa benda kau ni? Rupanya Aina pernah dilabel sebagai perampas. dia bukan cakap label tu, fakta. Wow. Okay. Fakta. Rupa-rupanya masa dia get back dengan aku tu, dia ada girlfriend. Tapi dia get back dengan aku. Sakit. Maknanya dia play victim ah. Aku tak tahu dia play apa. Mamat tu play victim ah. Kepala otak aku sampai benda lain tau benda tu. Aku tak. Okay. Okay. Kenapa aku tak sampai? Sebab kau tak halang. Aku tak sampai. Sebab kau tak halang. Okay. So kisahnya begitulah. Rupanya bila aku nak bagi dia peluang, dia game aku. So Untuk kali kedua. kali kedua. So macam tu lah. Aku block dia kat semua tempat lah sekarang. Tapi baru-baru ni aku nampak dia stalk aku guna akaun baru. Weh, dia tengok Aina dah berjaya sekarang, dah famous. Dasar tak move on. Aku nampak dia masuk live. Aku terus pergi posing lah. Time ni lah. Maknanya kau lagi ada perasaan lagi. Tak ada. Aku dah pasang kat orang lain sekarang. Alamak. Jangan cerita kat sini ada banyak. Okay. Itu next content. Okay guys. Adam, nanti nak makan kat Mimi. Boleh. Alright. Belum. Okey lah, maknanya okey, aku ada satu soalan. Sabar. Aku ada satu soalan. Bodoh lah, aku dah lupa soalan. Okey, kau break yang dia cakap kau adalah perampas tu. Apa tindakan kau buat dekat dia? Dekat mamat tu. Ceritalah detail sikit. Aku buat apa? Aku tak reply dia kot. Macam tu lah. Aku tak ingat sangat. Tapi aku tak reply dia. Tapi aku reply kat perempuan tu macam, siapa yang perampas? Engkau yang merampas. Gitu-gitu aku cakap balik kat dia. Sebab dia yang ambil ex aku, bukan aku yang ambil ex dia. Savage girl. Sekejap, aku macam tak move on bunyi. Kenapa? Tak ada kau move on. Nampak Macam itu je lah. luahkan apa yang berlaku. Lepas tu lepas tu aku rasa lelaki tu tak tahu yang girlfriend dia text aku. Dia text aku macam, Aina kenapa ni tak reply gitu-gitu. Hey, kau ingat aku stupid? Aina cutupi. Aku pun tak reply dia lah. Adakah kau maki lelaki tu ke tak? Memang kau hilang terus? Sebab macam malasan. aku jenis biar orang buat kita tak buat orang. Mana kau cut off kat situ? No way lah. Sebab bahaya kalau aku maki-maki, di screenshot viral kan, tak boleh sorok muka. Kira kau dah boleh nampak masa depan yang kau masuk AI lah. Macam tu. Naluri aku memang kuat. Okay, mantap. Aku suka orang boleh menilik ni. Okay, so thank you so much kepada
Melo dan Aida kerana masuk konten ni. Nak lagi. Dah habis ke? Dah habis dah. So thank you so much. Ada. Kita nak bagi hadiah kat Okey, ada penghargaan. Asalnya macam dia betul bagi siapa? Okey, dengan ini Walaupun aku tak boleh pegang. Okey, so. Sekejap, asal gelap ni? Weh, siapa gelak tadi tu? Okey, sini. Urus sini. Suka hati je gelak. Tak baik. Si itu macam cibai. Okey, sama-sama. Okey, dengan ini apa? Asal aku yang yang sama? ucapan Yang kau nak Apa yang aku bagi ucapan ni? Kau dah cakap. Tak ada aku cakap tadi. So thank you so much pada Melo dan Aina kerana luangkan masa dia orang. Thank you juga, So Abang. ini mungkin konten pertama untuk aku shoot dengan dia orang, mungkin lepas ni insya-Allah ada lagi. Mungkin yang pertama atau mungkin yang terakhir korang? Wah, lazim. Ya. Salatu. So okay, thank you so much. Okey. Kita nak bagi lagu penutup kat kau boleh? Okey. Nak dengar tak? Okay, apa lagu? Kaki buat 3, 4. Jom inai mai po raja wali. Kau ramai boleh tengok Kerry lah. Cuba kau buat. Jom. Tepuk tangan. Sampai hati kau Melo. Saja. Okay, so itu sajalah kata kita pada kali ini. Thank you so much. Thank you so much, Dan guys. dengar cerita ni sebagai satu enjoy je lah. Yeah, enjoy. Pengajaran apa semua. So, kita jumpa pada next content. Bye-bye. Love you. Okay, so sekarang sebab first time kita ada couple dekat sini. Asu. Okay. So tadi dia orang macam tak moody sikit. So ada nak ajak dia orang masuk konten apa semua. Cuma mahal. Budi Aslam macam tengah konsert. sebab aku ada masalah YouTube. Oh, ingat masalah dengan boyfriend. Mana okay. ada. Okay, so konten dia simple lah hari ni. Macam aku asal banyak kali dia masuk konten macam ni, tapi hari tu konten ni kau tak masuk. Aku nak kau cerita kisah percintaan paling sakit yang kau pernah ada dalam seumur hidup kau. Kisah percintaan paling sakit ditinggalkan sebab Aku dah pernah cerita-cerita dah benda-benda macam ni. tapi kau boleh cerita lagi. Bukankah aku pernah cerita dulu kat sana? Belum. Ya. Ya ke? Yang pasal ex aku tu dengan perempuan lain, perempuan tu chat aku. Yes. Okay, so kita ada Oi. Sekarang kita ada Aus. Okay, Aus. Okay, kisah percintaan. Aku nak dengar nak aku dia. Yes. Jadi Okay, kisah kita percintaan. Okay, aku sebenarnya last bercinta tahun 2021. Tapi pernah lah bercinta. Pernah. Perempuan nak. Ya, perempuan. Dia nak tahu. Last bercinta 2021. Lepas tu kami bercinta selama 2 tahun. Dan 2 tahun tu tahun kedua tu adalah 2021. Dia masih muda. Aku time tu umur berapa ya? 2021 4 tahun sebelum 2000 mana kau 23? 23. Dia baru habis SPM 18 begitu. Okey, kan bercinta dalam fasa COVID. Jadi tiada istilah bilang orang jumpa. Kenapa kau tak pandang aku juga? Okey. Mana dia daripada tadi? Tak, maksudku tiada istilah mau jumpa-jumpa sebab COVID kan time tu. Lepas tu dijadikan cerita aku macam mau ajak dia ke hubungan yang serius lah. Oh, serius ke Alat? Ya, betul. Ya, jadi kan penghujung 2020 tu sudah setahun lah kita couple. Jadi aku bilang penghujung bulan 2020 tu aku cakap tanggal bulan 2 tanggal 12 kan birthday aku. Okay. Jadi aku mau tunang dengan dia. Oh. Time bulan tu. Lepas tu time tu ada dilonggarkan pergerakan boleh rentas daerah. Okay, betul. Okey, jadi kami berjumpa. Time tu pertama kali jumpa. Selama ni dari telefon je. Dia macam mana kau kenal dia? Aku kenal dia sebab time COVID tu famous tentang bandel-bandel. Jual-jual barang-barang bandel. Dia pun salah satu penjual dan aku pun salah satu penjual. Oi, PR ni. Aku jual bandel apa semua. Dia pun jual. Lepas tu kami collab. Kami live sama-sama jual item bandel-bandel. Okey. Tiba-tiba macam pergi ke WhatsApp. Oh, okey. Pergi ke WhatsApp. Lepas tu situlah start macam Aku ni. Dia orang macam mana? okay, aku kan jenis yang happy go lucky, ceria. Dia jenis yang dia perempuan yang tegas. Okey. Tegas tapi layan je keren aku. Macam Faham aku tak? Macam kau lah. Tapi dia lagi cantik lah. Okay. X. Okay. Lepas tu awal tahun 2021 aku pergi naik Gunung Kinabalu.
Situ boleh rentas daerah. Jadi aku naik Gunung Kinabalu, dia pun pergi hiking. Okay, dalam tempoh aku ke Kota Kinabalu tu, naik gunung tu, kami lost contact, faham? Kayak yang tak pernah berchat. Ghosting lah. Sampai 4 hari tak berchat. Masa tu engkau punya relay tu dah berapa lama dengan dia? Tentu sudah setahun. Oh, setahun dah. Setahun. Ini yang aku cerita ni, naik Gunung Kinabalu ni awal tahun 2021. Bulan 2 tu aku bilang aku mau tunang dengan dia. Okey, betul. Okey, jadi dijadikan cerita lost contact, dah berkontak selama 4 hari. Jadi aku ni pun ada ego dan dia pun ada ego yang aku di chat dan dia pun berharap benda yang sama. Tapi aku bilang padulilah, nantilah dulu. Aku mau enjoy dulu aku punya naik Gunung Kinabalu. Lepas tu balik daripada Gunung Kinabalu, dia balik daripada hiking, dua-dua penat. Lepas tu aku lain chat dia. Aku bilang walau macam mana pun aku kena turunkan ego aku. Jadi chat dia, sudah chat begini. Dia marah, kenapa tak cari aku selama beberapa hari ni? Aku bilang, siapa yang tak cari siapa ni? Ini aku chat kau ni. Dia bilang, jadi yang 4 hari tu. Aku bilang, kau pun tak cari aku nak. Situlah start lah bergaduh-gaduh apa semua. Tapi itu real lah. Patutnya lelaki kena cari perempuan dulu. Hello, kita pun lelaki. Tapi selama 4 hari tu menyakitkan hati lah. Kalau aku tak boleh tahan. 2 hari, sehari tak cek aku tak boleh tahan dah. Aku marah Iyalah, maksudnya begitulah bah. Macam mana kau boleh 4 hari biarkan macam tu? Tak, sebab sebab sebelum tu aku yang selalu faham kan, macam mau call dia, chat dia, macam lebih kepada aku ni terhege-hege dengan dia. Jadi satu masa tu time yang aku naik Gunung Kinabalu dalam keadaan penat, aku mau enjoy aku punya trip tu, aku harap dia pula yang cari aku. Yang tapi engkau pula. Benda tu tiada. Jadi sudah kontak habis daripada mendaki tu, kontak apa semua bergaduh. Nah, bergaduh. Lepas tu aku pun macam penat mau layan, macam malas mau serabutkan kepala. Aku cakap, kalau begini tak apalah, break shot. Dan dia pun mengiyakan benda tu. Ui, semudah itu. Ni break je lah. Time tu aku nak terfikir yang plan ku tu, aku mau bawa dia tunang bulan 2. Habis daripada break tu barulah terfikir, astaga, niatku mau tunang dengan dia ni. Startlah bergalau-galau situ, menangis-nangis. Kamu tahu yang lucunya? Aku live di IG, dia live di IG. Lepas tu aku menangis-nangis di IG macam bodoh-bodoh. Aku nangis. Satu orang cakap, "Dos, kenapa mukamu sedih?" Taklah, situ aku tak tahan. Aku ceritalah everything. Aku baru break apa semua. Dan dia pun faham kan yang dia in live, dia naik sebagai guest dalam IG live aku. Situ tambah kau tak kecil lah. Kau tak kecil. Tambahlah menangis. Dua orang menangis. Jadi kan dia macam penciptaan di IG. Dia macam lucu-lucu gila. Macam yang aku tak tahu lah kenapa aku buat begitu. Aku pun tak tahulah. Ini bukan Gen Z ni. Ini zaman-zaman WeChat punya percintaan. Buat live macam dia menangis sama-sama. What? Tak macam lucu. Ya jujur aku sebenarnya video tu ada. Cuma aku boleh nak tengok. Tolong. Tak. Sudah padam nak mau. Malu. Benda tu aib. Okay, lepas tu WeChat ni. Dia bukan Gen Z, dia WeChat. Okay, lepas tu sudah break begitu. Masalahnya yang plot twistnya sebab kami baru break beberapa hari, 2 hari. Bohong lah kalau cakap tiada perasaan. Sayang lagi. Masih ada rasa sayang. Okay, jadi aku makan durian dengan kakakku. Kami ke Bandar Lahadatu. Dia tinggal di Lahadatu. Makan durian dengan kakakku. Jadi aku live IG dengan kakakku ni, dia makan durian. Jadi dia masuk. Jangan cerita ni. Lepas tu dia masuk, dia cakap, "Kau di mana?" Aku bilang, "Aku di LD. Sini makan durian." Ni, okey. Jadi aku tanya, "Kau di mana?" Bilang, "Sini di LD, berjalan sama beliau." Beliau sama mak bapaknya lah kono. Okey. Okay, sekalinya tengah makan durian tu, saya mungkin ada alert tentang di mana keberadaanku dalam live tu. Aku live di mana. Dalam sepanjang live tu, tiba-tiba aku nampak depanku, tapi kakakku yang perasan, "Dos, bukan si itu kah? Bukan ex-mu ke tu? Mana tu nah?" Aku tengok dia berjalan dengan lelaki berdua. Itu baru berapa hari break? Baru 2 hari. Jadi kau bayangkan Okey. Lepas aku tengok, dia kan ya. Jadi aku cas ni telefonmu, kakakku. Gambar. Lepas ada gambar tu? Okay, lepas aku end live. Aku chat dia. Bilang, berjalan dengan beliau.
Aku bilang berjalan dengan beliau. Rupanya berjalan dengan lelaki. Jadi kan Biasalah. tapi kan aku fikir dia macam ada kesinambungan. Selama 4 hari tu selama kami couple, dia tak pernah yang cari aku. Aku yang macam terhege-hege dengan dia. Jadi dia macam relate lah. Maksudnya mungkin sepanjang kami berkapal tu dia ada spare part sebenarnya. spare part. Fahamkah? Patutlah tadi kau minta break, dia senang je melepaskan. Macam yang dak fight untuk dia tak pertahankan benda tak tu. pertahankan. Jadi aku cakap, tak apalah, mungkin Tuhan memang betul, kan aku niat kan mau menghalalkan dia, dan mungkin Allah mau bagi tunjuk perkara sebenar. Syukurlah, aku bersyukurlah sebab Allah bagi nampak awal sebelum kahwin ke ataupun nikah. Jadi alhamdulillah. Sabtu sampai sekarang aku single. Sejak daripada kejadian tu aku macam trauma. Sampai sekarang aku tak pernah couple. Okay, aku nak tanya, masa keadaan yang terjadi tu kau dah ambil gambar apa yang kau buat lepas masa tu? Apa? Ambil gambar kau dia. ambil gambar dia. Okay, kan dalam live tu aku tanya kau di mana. Dia bilang dia di LD juga. Aku bilang kau dengan siapa? Beliau. Okay, beliau. Okay. Sama bapaknya. Sabtu aku pelik. Dia bilang dia berjalan sama bapaknya. Sekarang dia berjalan dengan lelaki. Sabtu aku ambil gambar tu, saya dengan dia. Oh, berjalan dengan beliau. Lepas tu dia tak balas, blue tick. Sampailah sekarang tak. Tak ada kontak semua lah. Tak ada. Maknanya itu adalah kali terakhir kau chat dia. Lepas tu apa dia punya reaction bila dia tahu yang kau sekarang ni dah naik? Adakah pernah tak dia mencari kau? Pernah terfikir tak yang dia? Kalau kau nampak video ni, hey, I'm here, tak menyesal. Kalau dia still dengan kau, dia tak masuk sini. Oh ya, mungkin kahwin sudah kan? Tentu dia dah kahwin, dah ada anak dah. Ya. Adakah kau up to date masa dia sampai sekarang? Mana macam terlalu tak Aku tak yang Tak tahulah. Mungkin sekarang dia dah berkahwin dengan beliau tu, dah ada 2-3 orang anak mungkin. Tak apalah. Ada yang better for you. yes. Yeah. So itu kisah paling sakit Daus dalam percintaan lah. Setahun lebih tu masa yang lama. Adakah itu kau punya first love? Yes. Sebenarnya aku pernah bercinta sebelum tu juga, cuma tidak yang bilang orang Tak sampai serius lah. yang tak serius, cuma tak terfikir sampai mau kahwin ke begitu. Kenapa dia jadi sakit sangat? Sebab nak menghalalkan seorang perempuan ni susah untuk lelaki. Betul. Tapi bila dah terfikir tu, kena pula macam tu memang sakit lah. Betul. Kesiannya. Macam Aslam, bunda Aslam yang itu sikit. Yang mana? Yang kau yang perempuan tu cek kau tu. Itu kan aku dah cerita lah. Recap balik. Aku tak tahu. Apa cerita tu? Panjang lah cerita dia. Panjang cerita dia. Tapi cerita yang terakhir dia, benda yang paling sakit, perkataan yang paling sakit. Benda yang paling sakitnya ialah aku punya couple ni. Contohlah aku dengan Adam ni boyfriend aku. Okay, rupanya ada perempuan lain di belakang Adam, ex Adam. So ex tu chat aku macam, oh aku dengan boyfriend kau ni dah pernah macam ni, dah pernah tidur sekali. Mak dia pun suka aku, and kita orang memang plan makan together sebab mak dia suka aku. So daripada kau sakit hati nak jadi orang kat sini, baik kau pergi sebab nanti at the end of the day dia akan kahwin juga dengan boyfriend aku tu. Faham. Ayo. Sakit. Kisah Aslam antara yang tersakit lah. Sebab dia dah mengaku tidur apa semua. Betul. Dia sebenarnya kan aku tak adalah nak ambil kisah sangat, tapi kalau ada orang yang bagi tahu aku benda macam tu, benda tu sakit lah. Macam tu, faham tak? Dia macam as long as aku tak tahu apa yang kau buat dengan ex kau dulu, lantak aku macam tak tu. kaulah, tapi kan. kalau ex dia sendiri datang ke aku, Pas bagi tahu, itu aku macam sakit lah benda tu. So thank you so much kepada Daus dan Aslam kerana berkongsi cerita yang kau tak dapat dekat mana-mana benda ni. Inilah kisah antara diorang, percintaan diorang yang paling sakit sekali. Daus semoga dipermudahkan lepas ni mencari jodoh. Amin. Okay, so itu sajalah konten kita pada kali ni. Thank you so much kerana luangkan masa. Cincin aku masih kosong jari aku. Kita jumpa pada next konten. Bye bye. Love you. Bye bye.